Selamat datang ke majlis menandatangani Memorandum Persefahaman di antara KAB Gold Dynamics Sdn Bhd dan I'm Home Property Management Sdn Bhd. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin merafakkan kesyukuran padamu atas pertemuan kami pada hari ini bagi menjayakan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman di antara I'm Home Property Management Sdn Bhd bersama KAB Gold Dynamics Sdn Bhd. Dan inilah hari ni bila jadinya kita punya MOU ni, saya rasa sangat gembira. Kenapa? Kerana kita berjaya membuktikan bahawa emas ni memang boleh difungsikan. Simpan emas sebagai alternatif kepada simpanan tunai. Tapi waktu yang sama, kalau ada peluang untuk mencapai matlamat yang kita idam selama ni, termasuk buat rumah, orang pergi haji contoh. Matlamat I'm Home adalah kita tak nak pelanggan-pelanggan kita membeli rumah dalam keadaan berhutang. Okay? Sebab itu dia akan melibatkan interest, dia akan melibatkan kadar bunga dan sebagainya. So jadi sebab itu I'm Home sediakan program rumah mampu milik, yang mana siapa yang ada duit mampu setakat mana yang buat rumah, itu saja yang digunakan. Sebab tu saya jelaskan syarat membina rumah di I'm Home ada dua syarat. Yang pertama, wajib ada tanah. Wajib ada tanah. Di mana-mana lokasi di seluruh Malaysia tak ada masalah. Di semenanjung Malaysia. Okay? Yang kedua, mesti ada kemampuan ataupun cash lah buat masa sekarang. Tapi selepas ini, habis daripada MOU ni, ada tiga lah. Ada tanah, ada cash dan juga ada emas. So jadi dah bertambah dia punya syarat dan juga alternatif dia. Bagaimana untuk menggunakan emas sebagai satu instrumen untuk pertukaran nilai kepada apa-apa produk yang kita ingini.